Halo guys, selamat malam. Hari ni saya nak review kereta Proton Immersive 5 dekat dalam Google. Ini adalah gambar yang terbaru. Dia menggunakan projector eyes. Dia punya signal tu ada yang 3 biji tu kan. Cuba korang tengok logo dia lain macam Aku paling suka lah sebab dia bulat kan. Lebih sporty, lebih modern. Dia ada condong angin daripada luar. Dia ada garisan lurus straight lah. Yang dekat bumper tu kan ada 360 kamera. Dekat sini ada rim 16 inci. Dia punya tayar menggunakan Linglong. Itu paling tak best lah. Harap-harap Proton next time upgrade lah, pakai Goodyear ke Continental ke. Tapi aku paling suka design ni, sangat lawa gila. Walaupun dia EV paling murah kan harganya. Tapi aku paling suka dia punya hitam-hitam tu kan. Crossover lah. Dia nampak macam lebih modern, lebih crossover. Aku memang fokus kepada warna Warna dia ni, dia macam mocha latte tau. Memang aku paling suka gila. Tengok dia ada DRL. Daytime running pun boleh tahan lah. Tengok. Ini depan ni boleh simpan luggage tau. Dia bukan pakai enjin Dia pakai electric motor. Kat belakang dia adalah sesebuah kenderaan elektrik yang terbaru dekat negara kita ni. Cuba tengok. Dia ada ADAS tau. Ada sensor. Bong-bong dia warna hitam dengan side mirror. Dia pakai piano brake. Boleh dianggap lah. Dia punya handle ni macam ni lah design rupanya. Dekat dalam boleh nampak. Tengok guys, dia punya belakang ni. Ini adalah tempat charge elektrik ya. Saya bagi korang tengok gambar yang jelas. Daripada aku review kan. Sebab ini belum masuk shopping ya. So aku masih sempat lagi review kat dalam Google. Ini wiper dia. Macam ni lah rupanya. Rupa yang semakin modern. Korang tengok lah guys. Sekarang aku nak review bahagian interior pula. Tu jo. Cuba tengok bahagian top trim ni. Ada piano brake. Handle dia pakai yang kilat-kilat warna silver tu kan. Dia pakai plastic frame yang kat atas ni. Yang kat bawah ni dia pakai leather. Tapi yang ada yang plastik lah. Tapi dia pakai leather set lah. Dia asalnya GD lah. Tapi sekarang ni dah masuk Malaysia dia pakai Proton. Dia tekan nama ke apa macam tu lah. Tengok guys. Dia punya dashboard ni lawa gila lah. Banyak orang cakap plastik kan. Full plastik. Full hard plastik lah. Cuba tengok skrin dia makin besar, makin lawa gila. Tengok guys, dia punya getah tu boleh nampak. Seat belt, seat semua boleh nampak ya. Daripada dekat-dekat. Yang dekat order ni, kat tengah-tengah ni. Aku review secara ringkas je. Tapi I tak nampak dia punya ganap Nanti I kasih tunjuk. Ni kereta ada 6 airbag dia punya bumbung semua warna putih. Ini warna cream Ini untuk korang yang suka lah ni Lepas tu kat bawah pun ada center console. Guys, center console kat tengah ni kat atas ni. Sorry tau. Sebab aku tadi aku siap cakap. Ini boleh charge handphone tau. Charge apa-apa lah. Laptop ke yang kecil-kecil, yang small macam itu tablet lah. Korang boleh charge kat bawah sini kan. Tapi banyak orang cakap ada storage kan. Kat bawah seat ni macam boleh simpan kasut. Tapi handbrake aku tak tahu kat mana lah. Untuk kereta ni. Aircon dia boleh nampak. Dekat sini lah. Dekat-dekat sikit. Baru boleh nampak aircon. Speaker dia kat sini. Cuba tengok. Ini material plastik Proton punya kereta memang ini macam. Kalau korang beli Satu lagi saya nak tunjuk bahagian belakang pula. Kereta ni ada ditawarkan ada dua jenis interior. Ada warna putih, cream. Ada warna hitam. Okay. Tapi material dia leather lah. Sama je. Tahu.
Ni lah dia bahagian belakang. Boleh nampak lah ni. Ni speaker pun ada kat bawah. Lepas tu dia rider. Boleh korang sasanda tekan tangan. Tapi harganya ada orang cakap lebih kurang macam MyEV kan. MyEV Advance. Saya dengar YouTuber cakap lah. Tapi kereta ni ada dia lengkapkan macam-macam safety lah. Makin futuristik kan tengok. Bahkan dia ada aircon vent. Kat konsol tengah tu ada dua tu. Ada dua biji tu. Lepas tu dekat order kat paling bawah. Ini review secara dalam handphone lah. Dekat bahkan ni ada dua poket lah. Untuk korang simpan buku ke, buku office ke. Dekat sini ada piano brake lah. Ada handle. Ini plastic part, plastic material. Dekat sini dia pakai menggunakan leather. Nanti saya kasih tunjuk yang warna hitam punya sekejap lagi tau. Tu dia. Yang ni warna hitam bahagian itu dia warna hitam. Set dia warna hitam juga ya. Ini ada cahaya sikit lah. Matahari. Tapi yang ni piano brake juga. Tapi dia ada apa itu dekat door trim tu ada ala-ala apa tu. Tapi kat order ni besar gila. Cuba tengok ada speaker. Tapi ni warna hitam. Atas warna cream. Bawah warna hitam Kapet pun hitam. Apa macam ni. Ada power window. Juga kat belakang ya. Untuk kereta zaman modernnya. Zaman sekarang ya. Tapi ni warna ni special sikit bagi aku ni. Boleh nampak kat luar. Guys. Ini pakai leather juga ya. Material sama. Tapi warna dia lain. Dia dua tau. Ditawarkan. Ini kereta ni dilancarkan. Mari kita tengok bahagian belakang. Bahagian belakang ni lawa gila. Dia punya lampu ni dah makin moden. Dekat bawahnya ada apa lampu yang warna merah tu. Dekat tengahnya ada tulisan Proton. Lepas tu E warna biru. Mas warna chrome. 5 warna chrome. Belakang pun 16 inci Dia pakai ring long punya tayar. Kat belakang tengah ni ada satu warna merah punya balang. Kat bawah ni ada part-part warna hitam ya. Korang kena jaga, kena hati-hati. Kalau jika kena cahaya memang dia akan kusam. Kebanyakan kereta kalau bertahun-tahun saya nampak lah. Dekat atas ni roofnya warna hitam. Semua spek you all akan dapat warna hitam ya. Tapi interior je. Lepas tu korang tengok lah apa benda yang kurang. Tapi range-nya dia berbeza korang. Yang lain semua sama. Spek by spek lah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. See you guys. Bye.